Hari ini ada satu kereta yang sangat unik. Hari ini ada sebuah Pro 2 Myvi Gen 3 yang dia dah make up dengan sangat cantik. Yang first kali bahagian depan ni kalau kita boleh tengok, alright. So dekat bahagian ni dia dah tukar belum ni? Lampu ni dia dah tukar. Kemudian bahagian bumper dia tambah skirting original Myvi, cuma dia tambah skirting. Kemudian dia buang yang grill-grill ni, dia ganti dengan honeycomb lah. Ini creativity owner dia lah. Alright. Kemudian dia create satu ilusi. Normally orang akan buat wrapping warna pastel, warna-warna yang mantul, warna-warna yang garang, tapi dia create satu ilusi. Ada satu buah marble yang bergerak. Nampak tak? Cantik je. So hari ni dia datang kat Fitri Mengke Prima Sarjana Kajang. Dia buat satu treatment Onyx Premium, yang mana kita akan kelebar body dia. Dah siap dah pun. Sekarang ni tengah proses untuk waxing bagi warna dia mantul balik semula dan ada water repellent. Tahan selama 2 hingga 3 bulan lah. So bahagian engine dia tak ada buat apa sangat, cumanya dia cuma tukar cover sikit, ada intake besar macam ni dengan pasang exhaust. Exhaust ni yang garing meng. Aku rasa ni boleh main api-api, betul Boleh main api-api tepi sikit kita nak tunjuk dia punya sport rim. Nampak sport rim works yang sangat cantik. Oi, bling-bling mat. Inilah indah Allah, si ada bibir. Kau tengok belakang ni. Bumper ni original lah macam ni. Tak kan? Memang macam ni sini. Oh lah. Tengok dia punya ni. Garing Memang cun. Kereta ni memang cun. So sekarang ni kita tengah cari idea untuk buat Myvi. So kereta ni datang kat sini memang cun. Kalau korang ada kereta-kereta yang lebih kurang macam ni, nak menginspirasi korang, boleh datang ke Fitri Mengke Prima Sarjana Kajang. Baik tu.